kisah menu istimewa Kunoichi. Tengok tau. Macam mana awak semua? Rasa terkejut ke tak? Tengok macam mana pun memang macam guru besar Pozai lah. Tak percaya betul yang ni ialah orang yang menyamar kan? Macam mana awak semua boleh tahu yang dia ni bukan Hater Pozai yang betul pula? Ada 3 benda penting yang menunjukkan dia menyamar. Yang pertama, baju seragam ni ialah baju pelajar tahun 5. Yang kedua pula, dalam kelas tahun 5 ada seorang pelajar atasan yang paling pandai menyamar, iaitu Abang Haji Saburo. Persilakan. Apa khabar? Dan yang terakhir sekali, kaki hitam Hapozai tak adalah sepanjang tu. Awak semua tak perasan ke? Iyalah, betul juga tu. Guru besar Hapozai memang nampak tak bergaya macam ni kan? Bangunkan saya cepat. Abang Hacia, abang menyamarlah jadi doku muda pula. Yang tu bunyi menarik tu. Boleh menyamar jadi pembuki tak? Janganlah. Baiklah, saya cuba buat. Macam mana sekarang? Abang Hacia, mana rambut depan tu? Saya tak sediakan rambut depan, jadi saya rasa menyesal pula. Tapi kan kalau tak ada rambut kat depan tu. Nampak serupa betul dengan Nina Dokutak yang bernama Fuki lah. Habis lah kali ni. Yang tu dah mestilah sama. Kami berdua ni kan anak beranak. Tapi kan Abang Hajiwa ataupun Abang Fuah, kita semua kena siapkan masakan ni dengan secepat mungkin. Oh, yelah, betul tu. Dah lah tu, ikut saya cepat, Saburo. Jumpa lagi ya pada tahun 1 Hakumi. Pelajar-pelajar kelas atasan sekolah ninja memang hebat-hebat betul lah. Kena ambil nota ni. Bahaya betul lah. Sikit aja lagi rasa kita dah nak terbuka tadi kan. Oi, saya dah pergi ambil kupon makanan percuma kantin. Baguslah tu Kirimaru. Berapa keping awak dapat tu? 1, 2, 3. Tapi malang betul lah sebab kita bertiga tak dapat makan masakan makcik kantin sekolah ninja ni kan. Walaupun kami dapat belajar. Baiklah, apa kata serahkan pada kami saja. Pelajar-pelajar Kunoichi. Pelajar-pelajar Kunoichi nak tolong masakkan ke? Serahkan saja pada kami ya. Betul ke ni? Kenapa ni? Kenapa dengan semua orang? Habis lagi sekali ni. Kenapa pula dengan awak bertiga ni ya? Tak ada apalah. Tak apalah kalau kami bertiga tak makan masakan Kunoichi tu pun. Apa ni? Kenapa buat muka tak suka macam tu? Habis tu bila kami makan masakan Kunoichi selama ni tak pernah dapat keuntungan apa-apa pun kan? Kan? Hari ni kami dah sediakan menu istimewa untuk semua kan? Menu yang istimewa. Ya betul tu. Jangan nak berharap sangat, Cik Adik. Kalau istimewa tu maknanya langsung tak istimewa. Kami ni pula macam mana? Macam mana ya? Makanlah sikit. Makanlah sikit. Kalau dah cakap macam tu, kami semua akan cuba makan sikit. Cuba makan. Cikgu Nina! Kenapa pula ni? Tuku Tama, Fubuki sakit perut dan dalam kesakitan sekarang ni. Cepat. Kalau ni sebab terlebih atau tersalah makan? Tersalah makan? Tak sangka pelajar Kunoichi akan masukkan racun dalam makanan tetamu. Tak adalah. Tak semestinya macam tu, Encik Komat sudah. Walaupun sayur yang dimasak untuk dimakan atau untuk dijadikan ubat, kalau tersalah makan atau tersalah masak pun akan jadi keracunan makanan. Baru-baru ni Rantaro pun dah terkenakan. Betul tak Rantaro?
Masa tu saya ada termakan buah yang diberi oleh pelajar-pelajar kunoichi. Lepas tu bibir saya jadi bengkak dan sakit. Memang selesa sangat masa tu tau. Ya, buah tu memang bagus untuk sembelit dan boleh digunakan untuk dibuat gam. Tapi ada sedikit racun. Lagipun kalau badan kita kurang vitamin B, kalau makan apa-apa pun akan jadi racun. Ada sesetengah ubat boleh dimakan, tapi kalau diminum akan jadi racun. Tapi ini rasanya terlebih makan ni. Apa yang kamu bagi dia makan banyak-banyak tadi? Memang bahaya betul kalau kamu tersalah makan sebab racun dalam perut memang berbahaya. Yang tadi tu saya tak beritahu apa-apa langsung pun. Maafkan saya. Boleh tak saya pergi ke tandas sekarang, Encik Kok Maksudah? Rantaro, tolong bawa dia ke tandas ya. Kenapa saya pula yang kena bawa dia? Kenapa tak Encik Kok Maksudah aja yang bawa dia ke tandas sendiri? Kenapa saya pula? Kenapa apa lagi? Rantaro kan ahli jawatankuasa bilik kesihatan. Tengoklah masa pemilihan untuk bilik kesihatan lepas ni. Cepatlah bawa saya ke tandas. Saya tahulah. Janganlah bising-bising. Awak tak apa-apa ke? Macam mana dengan perut awak tu sekarang? Ya, perut saya dah ada rasa lega sikit. Tapi masih rasa sakit lagi. Ya ke? Rantaro. Ya, saya. Ada apa? Awak boleh biarkan saya tak? Awak kan ada kelas tu. Pergilah dulu. Saya tak boleh buat macam tu lah. Saya mana boleh tinggalkan orang yang tengah cirit-birit kat sini aja. Tak apa. Saya tak kisah. Pergilah dulu. Tapi... Kan saya dah cakap saya tak ada apa-apa ni. Terkejut betul saya. Habis tu kalau awak dah suruh saya buat macam tu, saya pergi dululah ya. Akhirnya Rantaro dapat pergi dari sini. Sebenarnya saya dah tak cerit-berit lagi sekarang ni. Jadi inilah peluang besar saya untuk larikan diri daripada pelajar sekolah ninja yang bising dan asyik kawankan sekolah aja. Baiklah, saya nak mula dari mana ya?